Bawah karangan pandang tak jemu, tambah seri di bias cahaya. Buku menyimpan selaut ilmu. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Safia Syahadah binti Yusrizal nama diberi, berumur 12 tahun, belajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Soy Kuantan Pahang dan mewakili bahagian pelajar sebagai seorang pengawas yang berdedikasi dan berkepimpinan. Saya dilahirkan pada tanggal 7 Februari 2013 di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh Pahang. Nama bapa saya ialah Yusrizal bin Jusoh Elias Muhammad dan ibu saya pula bernama Raudah binti Setapa. Saya anak keempat daripada 7 orang adik-beradik. Warna kegemaran saya ialah biru kerana ia melambangkan ketenangan dan keindahan bagi saya. Hobi saya pula melukis pemandangan kerana dengan melukis pemandangan, ia memberi saya inspirasi yang baharu untuk saya sentiasa fokus dan tenang. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor kerana saya ingin membantu orang ramai yang dalam kesusahan. Pada tahun 2023, saya menyertai pidato Bahasa Melayu peringkat daerah Kuantan. Penyertaan seperti ini sebenarnya merupakan perkara yang penting untuk kita angkat dan kita aplikasikan dari hasil pembacaan. Dengan menyertai pertandingan seperti inilah pengkongsian ilmu dapat kita wujudkan dan akhirnya kejayaan dan peningkatan ilmu dapat kita raihkan bersama. Ini adalah sedikit sebanyak tentang pengenalan diri saya. Pada hari ini, saya berbesar hati untuk berkongsi tentang buku yang saya baca, iaitu buku yang bertajuk Gemerlap Bintang. Buku ini mempunyai tajuk, nama penulis, gambar seorang wanita yang sedang memegang mikrofon dan serba sedikit maklumat tentang buku. Buku ini adalah hasil karya Arifin Said. Arifin Said merupakan tokoh sejarawan negara. Buku ini diterbitkan pada tahun 1999 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku menarik ini mempunyai 157 halaman bercetak dan mengandungi 20 bab. Kelebihan buku ini ialah penulis menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami oleh pelbagai peringkat umur. Jalan cerita yang menarik, ilustrasi kulit buku yang sangat menarik dan berwarna-warni, serta kulit buku yang tebal menjadi keselesan untuk kita membacanya berkali-kali. Saya meminjam buku ini daripada perpustakaan sekolah saya. Di dalam buku Gemerlap Bintang ini pun mempunyai watak utama, iaitu Syedah dan Dona. Di dalam buku Gemerlap Bintang ini sangat menujarkan. Dona berasal dari negeri Kedah Darul Aman, manakala Syedah berasal dari kampung nelayan yang terletak di negeri Terengganu Darul Iman. Mereka bersahabat baik walaupun usia mereka berbeza. Latar kehidupan Dona dan Syedah cukup berbeza. Latar kehidupan Dona sangat mewah dan akhirnya bekerja sebagai ahli korporat. Manakala Syedah hanyalah anak nelayan. Malahan keperintahan hidup Syedah pun bermula apabila ayahnya meninggal dunia di lautan ketika ribut taufan melanda. Zaman bagi Syedah cukup mencabar dan terubang ambing dengan tekanan hidup serta krisis keluarga. Sungguh pun begitu, pelajaran harus diteruskan pada masa yang sama. Tetapi dengan bakat yang dimiliki oleh Syedah, iaitu mempunyai suara yang amat istimewa dan pernah merangkul beberapa kejayaan dalam pertanian nyanyian, Syedah mampu bangkit dari kehidupan getirnya. Di sebalik kegetiran hidup Syedah, Dona lah yang banyak membantu Syedah dan keluarganya. Keakraban persahabatan mereka bagai isi dengan kuku. Mereka mempunyai semangat juang yang sama. Dengan bakat masing-masing, mereka dapat melanjutkan ke universiti yang mereka inginkan di London. Walaupun mereka mengharungi banyak cabaran bersama, mereka tetap melengkapi antara satu sama lain. Klimaks cerita ini bermula apabila Syedah hampir putus asa kerana peperiksaan semakin hampir. Dona bersama Cikgu Farid lah menjadi penolong utama bagi Syedah sehingga Syedah mampu mencapai impiannya. Mereka mampu buktikan yang mereka dapat menjadi pelajar cemerlang, anak kebanggaan keluarga, remaja harapan bangsa, negara dan agama. Ilustrasi buku ini dapat saya kaitkan dengan surah Al-Sufiyat ayat 131 yang bermaksud, demikianlah sesungguhnya kami membalas orang-orang yang bersahabat mengejarkan kebaikan. Buku ini membuatkan saya lebih bersemangat untuk belajar sehingga berjaya.
Saya menyarankan rakan-rakan saya untuk membaca buku ini kerana buku ini mempunyai banyak motivasi dan pengajaran yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Pengajaran yang saya perolehi dari buku ini ialah kita perlulah menghormati rakan walaupun beza latar belakang kehidupan dan saling bantu-membantu. Kita juga perlu bersyukur dengan apa adanya dan belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Saya menyarankan rakan-rakan saya untuk membaca buku ini kerana buku ini mempunyai banyak motivasi dan pengajaran dapat kita praktikkan di kehidupan kita. Buku ini juga memberi impak yang besar kepada diri saya seperti saya lebih prihatin untuk berkawan dengan sesiapa sahaja, tidak kira status ekonomi keluarganya. Ia juga membuatkan saya sentiasa bantu rakan yang dalam kesusahan. Saya akhiri sesi buku saya dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.